Sistem kemasukan ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan Sekolah Berasrama Penuh SBP diselaraskan mulai pengambilan Januari tahun hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemohon boleh memohon kedua-dua institusi pendidikan tersebut namun mereka akan menerima satu tawaran sahaja bagi mengelakkan pertindihan. Dua tawaran yang datang kepada pemohon-pemohon, khususnya pelajar-pelajar yang mahu memasuki MRSM dan sekolah berasrama penuh. Apa yang berlaku dahulunya apabila MRSM memberikan surat tawaran lebih dahulu pada pelajar-pelajar ini, mereka telah menerima tawaran daripada MRSM. Tetapi apabila menerima tawaran yang kedua, mereka beralih arah kepada pemasukan sekolah berasrama penuh. Kedua-dua adalah merupakan institusi pendidikan kerajaan. Oleh yang demikian, saya akan mencadangkan supaya dilakukan penyelarasan. Ahmad Zahid berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program wacana aspirasi bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah di MRSM Lenggong pada Ahad. Ahmad Zahid berkata beliau turut dilantik sebagai pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik atau STEM bagi memastikan sekolah berasrama termasuk MRSM memberikan tumpuan kepada pendidikan STEM. Kerana kita mahu membentuk ramai golongan profesional dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga dalam bidang-bidang profesional ini untuk diwujudkan oleh negara kita sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi dan sebuah negara yang maju. Dalam pada itu, Ahmad Zahid turut menegaskan bahawa tiada ruang untuk sebarang perlakuan buli di MRSM dan jika pelajar yang terbukti terlibat dalam jenayah tersebut akan dikenakan tindakan buang sekolah. Sangat tidak bertoleransi terhadap pembuli-pembuli yang ada di MRSM dan saya amat bersetuju dengan tagline oleh Pengurusi Mara, you touch you go. Kita mahu 100% pelajar-pelajar di MRSM ini mempunyai akhlak yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai sahsiah yang baik. Dan kita belajar bukan hanya untuk cemerlang dalam bidang akademik,